Apakah perkara paling gembira pernah berlaku kat cikgu di sekolah ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenangan paling manis sepanjang saya berada di SKBP ialah saya memotong jambu, menjual jambu, motor nenas, temikai. Semua itulah kenangan paling manis sepanjang saya di SKBP. Manis-manis buah, semanis buah jambu, temikai, semua tu. Boleh juga, saya dah standby dah semua barang dalam kereta. Bye. Sedangkan saya tak lama berada di sekolah ni, cuma 8 bulan sahaja, jadi tak banyak perkara yang saya dah buat. Tapi apa yang paling gembira adalah saya dapat menubuhkan tim Choral Speaking SK Bandar Putra dan kami mendapat top 5 dalam pertandingan Choral Speaking. Niat di hati nak continue lagi next year, tapi tak ada rezeki. Bye SKBP. Kalau saya diberikan pilihan untuk bawa sesuatu daripada sekolah ini bila saya keluar, yang saya nak bawa adalah isteri saya, iaitu Puan Rusnawati binti Abu Bakar. Sepanjang saya servis berkhidmat bersama selepas perkahwinan, hanya setahun saja saya tak bersama dengan dia. Yang lain semua bersama dengan dia. Walaupun kadang-kadang dari segi klausa dia kata kalau bersama ini boleh menjejaskan perkhidmatan. Alhamdulillah, selama berkhidmat, saya berkhidmat secara profesional, tak ada apa masalah. Jadi itulah yang saya terasa bila saya berpindah ni, saya meninggalkan dia seorang-seorang. Itu saja. Guru cuba bagi ucapan perpisahan dalam bahasa Tamil. Saya bagi 1 minit je. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐயை இந்த பள்ளிக்கு 2.5 வருடங்கள் ஆயிருச்சு. ஆனால் இன்னைக்கு விடை பெறுற நேரம் வந்துருச்சு. பல நினைவுகளோடையும் உங்களோட அன்போடையும் ஐயை வேற ஸ்கூலுக்கு வேற பள்ளிக்கு மாற்றலாகி போகிறேன். நீங்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கணும், நல்லா படிக்கணும், நல்ல பேரோட புகழோட வளரணும். அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். Terus cemerlang di sekolah ini mana yang kekal dan terus tetap mendidik anak-anak SKBP tanpa mengenal erti putus asa. Terima kasih. Ucapan untuk 6J. Okey. Kepada murid-murid 6J. Ini saya mendoakan awak semua cemerlang, gemilang, terbilang dan juga terus berusaha kekal dan berjaya pada masa akan datang. Saya juga mendoakan supaya anak-anak 6J menjadi insan yang berbakti kepada negara dan juga berbakti kepada agama. Okey, terima kasih. Sarah, sinilah teman. Kak Bika Hassan tak ada. Temanlah, teman. Kak Hassan di mana? Kak Bika Hassan dia tak sihat, jadi tak dapat datang hari ni. Mai, okey Mai Okey, saya Cikgu Nafika binti Ibrahim. Sebelum kami pindah, kira ada sedikit nasihat lah untuk saya share dengan anak-anak. Lepas ni, tolong jadi murid yang baik, dengar kata, terutamanya tahun 1, 2, 3. Ingat, kalau cikgu-cikgu nak cakap, awak kena diam, kena dengar. Lepas tu, dekat waktu rehat ke apa semua tu, jangan lari-lari. Nanti jatuh apa, kesian korang kan. Sian cikgu-cikgu yang nak jaga korang. Okey lah, itu je lah. Okey, bye-bye. Bye-bye. Bye. Terimalah pantun perpisahan daripada saya, Cikgu Nik Sarah. Pergi ke taman, memetik melati harum di waktu pagi. Walau berpisah jasad dan hati, kenangan bersama kekal di hati. Bye semua. Bye Atin. Assalamualaikum. Saya Cikgu Rabiah Tadawiyah. Saya bakal berpindah ke SK Bandar Putra 2 untuk memenuhi keperluan subjek pendidikan Islam di sana nanti. Jadi untuk kelas-kelas saya 4U dan 6J macam mana yang saya dah cakap Isnin tu, semoga semuanya berjalan lancar, terus belajar. Yang penting cikgu nak harapkan awak jaga adab. Jaga adab dan semoga terus berjaya dengan apa yang awak ceburi akan datang. Terima kasih.
kasih. Selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan guru, kepada anak-anak murid semua. Cikgu akan bakal berpindah ke sekolah Bandar Putra 2. Bezanya kita ni, bezanya ujungnya 2. Okey, di kesempatan ni cikgu nak minta maaf banyak-banyak kepada anak-anak murid, kepada rakan-rakan sepanjang kita bersama, sepanjang saya bekerja dengan rakan-rakan. Saya minta maaf, minta halalkan makan minum saya. Okay, saya juga nak mengucapkan terima kasih sebab semua terima kehadiran saya yang sekejap ni, terutamanya pada barisan pentadbir, rakan-rakan yang lain. Saya minta maaf sepanjang keberadaan saya di sini menguris hati perasaan daripada segi percakapan, perbuatan dan segalanya. Minta halal makan minum dan semuanya. Terima kasih semua. Selamat maju jaya SK Bandar Putra. Saya ucapkan selamat maju jaya pada guru-guru yang akan pindah ke